Korang nak tahu berapa dia orang dapat geng TikToker damai ni? Nak tahu apa? 30,000 seorang. Harun 30,000, Mak Bedak 30,000. 30,000 tu dia orang tu. 30,000, 15,000, 5,000. Ni, geng-geng TikToker ni dapat ni. Saya nak masuk kepada topik komplot. Sebab ramai orang nak tahu. Okey. So sekarang ini ramai orang nak tahu. Kita siapa yang tengok tempoh hari kan saya ada buat live. Tempoh hari saya dah buat live, saya bagi tahu. Rafizi akan kalah. Rafizi kalah, Izzah akan menang. Ramadan akan menang. Betul, perkara tu berlaku betul. Tapi macam mana saya boleh tahu? Macam mana saya boleh tahu? Macam mana saya... Yelah, saya dapat trace benda-benda semua kan. Dia gini je guys. Dia bukan sebab macam mana saya tahu saya dapat trace. Sebab ada perkara-perkara ni, dia dah berlaku sebelum ni lagi. Kan? Satu daripada sumber yang saya dapat dan maklumat-maklumat yang saya perolehi dan juga apa yang sampai kepada saya lah. That's why bila kempen mula-mula je, saya dah buat pertuduhan berkenaan dengan Mr. H. Ada dalam YT, saya yakin ramai juga yang dah tengok. Dan perkara tu terbukti benar lah. Ni, pemilihan PKR ni, kepada Walanon yang beria-ria pertahankan Nobel. Korang tahu berapa TikToker yang geng damai ni dapat? Korang nak tahu berapa dia orang dapat geng TikToker damai ni? Nak tahu apa? 30,000 seorang. Harun 30,000, Mak Bedak 30,000. 30,000 tu dia orang tu. 30,000, 15,000, 5,000. Ni, geng-geng TikToker ni dapat ni. Sebab tu kau tengok dia orang beria tu. Tapi yang anchor tu 30,000 untuk pemilihan PKR ni je. Siapa bagi? Mr. H. Siapa Mr. H? Korang kena cari siapalah. Tapi aku pakai baju hitam hari ni. Kalau korang nak tahu kumpulan Mr. H ni, dia orang ni geng baju hitam. Dia geng baju hitam. Tapi saya ini pakai baju hitam, tapi saya bukan kumpulan tu. Sebab saya tak ada buat perjanjian setan. Saya tak ada buat perjanjian setan, mandi darah ke apa, tak ada. Tapi ini geng baju hitam. Kalau kau tengok, ada kumpulan-kumpulan yang pakai baju hitam, itu geng-geng dia orang lah semua. Yang mana merasakan dia telah mengawal negara ni. Kan? Tapi berani saya cakap kan. Saya tak takut kan. Kenapa aku nak takut? Kenapa kita nak takut? Kita lawan kebatilan, kita lawan kemungkaran. Kenapa kita nak takut? Sebab tu dalam hari ni, saya kena puji Rafizi Ramli. Dia tahu dia kalah. Dia tahu dia kalah. Rafizi tahu dia akan kalah. Anwar suruh dia jangan bertanding. Ni saya cerita kat korang. Anwar suruh Rafizi jangan bertanding. Bagi Izzah menang free je. Rafizi mungkin tak cerita. Ada ke Rafizi cerita benda ni? Ada ke dengar Rafizi cerita, Anwar suruh Izzah menang tanpa bertanding? Ada tak Rafizi cerita? Saya tak tanya ni. Tak ada. Sebenarnya, Anwar suruh Rafizi jangan bertanding. Bagi Izzah menang macam tu je. Yang sebenarnya. So, Pudin Pokar kenalah. Itu pasal Pudin Pokar kena. Itu pasal Pudin Pokar kena. Dia orang dah bincang. Dia orang dah bincang. Pudin Pokar kena. Tapi Rafizi ni, dia keras kepala Rafizi ni. Itu kita kena respect. Dia lawan juga. Oleh kerana dia lawan ni lah. Dia tahu dia kalah. So respect keberanian yang ditunjukkan Rafizi Ramli. Dia bukan Anwar lah. Dia ni pasal reformasi lah. Dalam PKR ni ada yang reformasi. Macam ada satu ketua cabang daripada Sarawak. Siapa dia? Denny nama dia. Dia selalu balon saya tu. Dia cakap saya ni tak educated lah. Skor apa tak tinggi lah. Kan? Tak ada jawatan lah. Tapi itulah. Kan? Dia tak kenal kita ni. Dia tak tahu kita ni siapa kan. Macam bomber jacket ni. Dia tak ada. Dia tak mampu nak pakai bomber jacket ni. Kan? Saya pun dulu bekas esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Pusat. Jadi ini kelompok-kelompok yang dia ni reformasi.
Dia nak berjuang. Tapi satu benda yang kita kena rely balik. Sama ada rakyat, ahli PKR. PKR ni parti Anwar Ibrahim. Engkau buat macam mana pun ni Anwar Ibrahim. Anwar punya suka. Saya cakap dari tu, Anwar punya suka. Dia nak buat apa, dia punya suka. Jadi hari ni keputusan dah membuktikan dah bahawa Izzah menang, Rafizi kalah. Okey. Sekarang ni. Ni baru kita masuk ni. Komplot ni. Kenapa Anwar nak sangat Izzah? Kenapa tergesa-gesa? Kenapa sampai dahsyat sekali pemilihan PKR kali ni? Kenapa sampai di cabang-cabang menteri, timbalan menteri boleh kalah? Kenapa? Kenapa orang macam Ramanan tu, kan saya dah cakap itu Ramanan, kenapa orang macam Ramanan tu boleh menang naik presiden? Baru 4 tahun dalam parti, menang hari ni, naik presiden. Saya nak ajak ahli PKR ni, cuba fikir, kita gunakan akal fikir. Kenapa? Apa dah jadi? Why? Kenapa? Gini je. Anwar dah tak ada masa. Anwar dah tidak ada masa. Kan saya dah cakap dah. Dia sakit. Ya, dia sakit. Saya dah cakap dah, kau saman aku naik mahkamah, sebuktikan lah. Dia sakit. Dia memang sakit. HIV, stomach, dia memang sakit. Dan paling penting ni, dia sebenarnya, dia dah habis dah. Dia tak ada sokongan pun. Yang dulu saya cakap tu, orang kata, mana, tak tombang-tombang, bila. Guys, terpulanglah nak percaya ke tak percaya ke. Tapi saya dah bagi tahu dah. 2024 Januari tu, dia hanya caretaker je. Dia hanya caretaker saja. Dia sementara, dia caretaker je. Dan dia minta bagi dia peluang. Dan kau bukan tak tahu. Timbalan Bok tahulah. Nisa bagi dia peluang. Jadi peluang untuk dia ni lah. Cuba untuk dapatkan sokongan ahli parlimen. Tapi dah tak dapat juga. Walaupun dia colit 6 orang ahli parlimen bersatu sokong dia. Dia tak dapat juga. Jadi dia kena letak jawatan, parlimen perlu dibubarkan. Masalahnya sekarang, siapakah yang kalau bukan dia? Nampak? Kalau bukan Anwar, siapa? Saya tanya dengan korang. Okeylah. Anwar letak jawatan. Kalau bukan Anwar Perdana Menteri, daripada dalam PH, siapa? Kalau kau Anwar Ibrahim, siapa kau akan letak yang boleh ganti sebagai Perdana Menteri? Cakap. Kalau kau letak diri kau Anwar Ibrahim, pejam mata bayangan muka Anwar tu, anak dia lah. Itu je. Takkanlah kau kalau Anwar Ibrahim, engkau percaya kat Rafizi. Kalau engkau Anwar Ibrahim, kau percaya kat Rafizi. Kalau engkau Anwar Ibrahim, engkau akan fikir pasal, kalau bukan aku besok, orang yang lain naik ni mesti pastikan boleh protect aku. Kalau tak habis kena korek, aku masuk penjara lagi. Tun Mahathir dah cakap dah. Sebab itulah dia nak pastikan Izzah menang juga. Jadi sebab tu juga saya bagi tahu, sebelum pemilihan PKR ni berlangsung, Anwar dah suruh Rafizi jangan lawan Nurul Izzah. Tapi Rafizi keras kepala, dia lawan juga. Dia lawan juga. Rafizi tahu dia kalah. Apa lepas ni, kita tak tahulah. Cuma, saya nak cerita malam ni berkenaan dengan perancangan Anwar Ibrahim. Okey, dengar ni guys. Dengar baik-baik. Sama ada korang sedar ataupun tak sedar, saya bagi tahu tadi saya kurang sihat. Dan saya yakin ramai hari ni orang kurang sihat. Ramai hari ni orang kurang sihat. Terutamanya kanak-kanak, budak-budak sekolah. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Korang lah, jangan percaya saya cakap ni. Saya lontang, korang jawab. Betul? Okey. Kenapa? Korang rasa-rasa? Korang rasa-rasa lah. Ya.
Sekarang budak-budak, kita dewasa pun akan melanda lah tak lama lagi. Dewasa pun akan melanda. So dah kena dah. Cuaca. Singapura dan Thailand, apa yang diumumkan di Singapura dengan Thailand? Singapura dengan Thailand. Kita, Malaysia ni, tengah-tengah ni. Singapura, Thailand. Apa yang diumumkan di Singapura dengan Thailand? Kita patah balik ke belakang. Patah balik ke belakang. Patah balik, reverse balik. Mula-mula COVID, 2020. Siapa Menteri Kesihatan? Siapa Menteri Kesihatan? Mula-mula COVID dulu. Saya nak ajak fikir ni sama-sama ni. Kau jangan percaya yang saya cakap. Sama-sama kita fikir. Dr. Zul. Bukan KJ. Dr. Zul. KJ tu Menteri Mosti sayang. Adam Baba lepas tu. Hari ni Menteri Kesihatan siapa? Hari ni Menteri Kesihatan siapa? Dia orang tengah merancang, dia orang tengah plan untuk perkara yang lebih serius berlaku. Sebab saya nak ingatkan lagi sekali, berkali-kali dah saya bagi tahu. Kalau kau Anwar Ibrahim, engkau nak jadi Perdana Menteri 10 tahun, bila engkau jadi Perdana Menteri, engkau kena letak jawatan, engkau takkan mudah mengaku kalah. Anwar dia jenis tak mudah mengaku kalah. So dia dah minta tangguh ni sampai terpaksa nyanyi, tunggu sekejap. Dia nyanyi tu tunggu sekejap tu minta ni nyawa ni. Tapi dia tak ada juga, dia kena letak jawatan juga. Parlimen perlu dibubarkan juga. Jadi that's why sekarang ni dia kena fikir, kalau bukan dia siapa? Jadi Izzah adalah backup dia. Tapi kalau pergi pilihan raya sekarang, saya tanya dengan korang, kalau pergi pilihan raya sekarang, dia letaklah Izzah calon Perdana Menteri wanita sekalipun. Perikatan Nasional, kita sekarang dengan PN, pemangkang, lawan dengan PHBN. Siapa menang? Sekarang ni kalau kata bubar pilihan raya juga, ujung tahun ke, PH lawan dengan PN sekarang ni, siapa menang? Mereka tak menang. Kena ingat Anwar dalam keadaan terdesak. Dia tengah terdesak. That's why dia nak Izzah sebagai backup. Anything berlaku, Izzah ada. Kalau dia mati, Izzah cover. Kalau dia tak naik, Izzah ada. Kalau dia tak sah, Izzah ada. Ada orang tanya, habis macam mana? Izzah bukan ahli parlimen. Macam mana Izzah nak jadi Perdana Menteri? Ya, ada orang komen. Tak payah nak bohong lah. Azri ni pembohong. Cerita Izzah nak jadi Perdana Menteri. Macam mana Izzah bukan ahli parlimen? Kepada yang bertanya, kepada Walanon, mangkuklah engkau. Tapi kalau rakyat yang bertanya, saya tak marah. Sebab, this is Anwar Ibrahim. Bini dia, mak kepada Nurul Izzah, Wan Azizah, dia ahli parlimen Bandar Tun Razak. Dia ahli parlimen Bandar Tun Razak. Izzah dah menang timbalan Presiden PKR ni, minggu depan mak dia boleh letak jawatan sebagai ahli parlimen. Minggu depan mak dia boleh letak jawatan sebagai ahli parlimen. Kerusi tersebut kosong. Izzah boleh bertanding tak? Sebagai satu pilihan raya kecil diadakan untuk memilih ahli parlimen Bandar Tun Razak? Boleh tak boleh? Boleh. Izzah bertanding, Izzah menang, jadi ahli parlimen. Izzah boleh jadi Perdana Menteri tak? Calon Perdana Menteri tak? Boleh. Sebab benda ni dah berlaku dulu. Anwar Ibrahim dulu, 2009, itu yang berlaku. 2009. 2018, Port Dickson. Anwar keluar penjara, ahli parlimen Port Dickson letak jawatan, Anwar bertanding, menang, ahli parlimen. 2009, Wan Azizah letak jawatan, Anwar bertanding ahli parlimen, menang. Sekarang ni, boleh berlaku lagi tak? Boleh. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu.
Ini bukan isu, ini isu family. Bapa, mak, anak. Bapa, mak, anak. Ni family punya isu. Dia berputar kat situ je. Jadi kepada ahli PKR, penyokong Rafizi lah, pejuang reformasi. Korang jangan marah lah dengan Anwar ni sebenarnya. Sebab parti ni untuk dia, ditubuhkan untuk dia anak beranak. Jadi kau kena tahu dah. Sepatut daripada awal dah tahu ni PKR parti anak beranak Anwar Ibrahim, Sukati Anwar lah. Kau tak boleh lawan dah. Jadi kau tak perlu nak marah lah. Sebaliknya, kita sama-sama. Ni yang paling penting ni. Kita sama-sama. Contoh kau tengah marah meluap-luap ni, besok kita turun Himpunan Melayu Berdaulat. Itu baru betul. Kau bengang ni, besok turun KL ni, kita pakai baju putih, turun bersempena dengan Himpunan Melayu Berdaulat ni. Tunjukkan. Bukan nak mengamuk, kita tak mengamuk. Himpun secara aman, tunjukkan. Lepaskan kat situ. Rasa, aku dah turun dah himpunan. Kita sama-sama. Sebab masalah negara ni, kan sudah banyak kali cakap. Masalah negara ini berpunca daripada Anwar Ibrahim. Tu je. Masalah fitnah, masalah ejen luar negara, ejen Mossad, US. Semua sebab Anwar Ibrahim. Orang Melayu dengan Cina berpecah belah, Melayu dengan India. Because of Anwar Ibrahim. Nak bukti apa lagi? Tak payah pergi banyak lah. Ni PKR ni, pemilihan PKR ni, yang diorang bergaduh ni, saya tanya kau orang, siapa punca? Yang pro Nur Izzah, bantai Rafizi. Rafizi lah punca. Tim Rafizi, bantai kata Izzah lah punca. Siapa punca ni? Siapa punca ni? PKR berbalah ni, korang berbalah ni siapa? Anwar Ibrahim. This is Anwar. Pecah perintah. Dia laga ke sana, dia laga ke sini. Dia hantuk orang tu, dia hantuk orang ni. Benda sama dia buat. Orang Melayu bergaduh dengan India. India bergaduh dengan Melayu. Dia lah. Kan sudah cakap kat korang. Anwar kalau penjara 2004. Ingat balik. Mungkin ada dalam umur 50 mungkin ingat lah. Baik, muda mungkin tak ingat. Anwar keluar penjara 2004. Selepas dia keluar penjara, dia terus tukar PKN kepada PKR. First kali keluar Hindraf. Hindraf mula-mula keluar. Hindraf. Kumpulan India ni keluar. Tapi Anwar Ibrahim, keluar 2004, 2006 keluar kelompok Hindraf India. Nampak? Anwar lah. Hantuk India. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Iban, anak Kadazan, semua anak saya. Orang yang tak tahu ni, dia kagum lah. Sebenarnya, Anwar ni tukang hantuk. Dia lagakan kaum ni, dia lagakan kaum tu. This is Anwar. Jadi kepada ahli PKR, dia ada perkara besar lagi ke depan ini. Perkara besar. Engkau tahu, kau jangan bohong dalam diri kau orang. Kau nampak ini Anwar punca. Dialah punca. So kau realize, ini PKR parti memang anak beranak Anwar. Kau dah tahu dah, kau realize. Sekarang apa kau nak kena buat? Kau jangan mengamuk. Kita bersama-sama lah. Bukan pasal parti, aku tak ada parti tau. Ramai yang tengok ni tak ada parti. Kita bukan pasal parti. Kita nak selamatkan negara ni.